Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam Ika Azlan Channel. Hari ni saya berada di sawah padi, iaitu di Sawah Ring. Sawah Ring ni bahagian dekat-dekat dengan Bukit Gambir lah. Korang tengok, sekarang hujan, baru lepas hujan, masih renyai-renyai. Saya datang sini sebenarnya memang nak memancing, tapi daripada sana tadi memang hujan lebat lah. Memang rasa dah macam dapat ke tak memancing ni. Alhamdulillah, hujan dia tak terlalu lebat, tapi kita rendah aja. Kita cuba je mancing kat dalam sungai ni. Harap-harap ada hasil, insya-Allah. Apa bang? Nampak tak Gunung Ledang tu? Berkabus di awang-awangan. Memang cantik guys. Insya-Allah. Sekarang dekat 5:30, 5:40 macam tu lah. Kat sana pun ramai pengunjung. Saya baru. Dia orang tak memancing lah kot. Dia orang duduk-duduk kot, tengok pemandangan. Jom kita memancing. Okey, kita guna umpan cengkerik. Cengkerik beli RM2 je. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Berani ni suami saya pasangkan, tapi saya boleh je, tak takut pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Tak ada rezeki. Kita masih menanti, mencuba. Ramai yang mancing sana sini semua. Ada yang dapat ikan juga belah sana tu. Tapi tak apalah, kita pancing suka je. Suasana lepas hujan. Korang tengok, sangat cantik tu Gunung Ledang. Dah senja, hampir pukul 7. Ikan pun tak dapat. Ikan ada, banyak. Dia main-main je. Umpan semua habis ada. Jadi umpan kadang dia makan habis, tapi tak ada rezeki. Ada dapat pun tadi lepas. Tak ada rezeki lah kira. Tapi tak apa, kita dapat menikmati keindahan alam. Dapat membuang masa sikit lah memancing. Kalau yang tak suka mancing, tak sabar, jangan memancing. Okey, sekarang jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Setia dengan Ika Azlan Channel. Itu saja untuk petang ni, untuk video ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Matahari nak terbenam. Sangat cantik. Dalam video kurang cantik. Dalam pandangan secara live, Allahu Akbar, mentari jingga. Jomlah kita balik. Lain kali kita datang lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Kumpau ke? Sedih je. Lain kali kita datang lagi. Bye bye. Tempat tak jauh kan, dalam jam lebih sekarang. Dia datang lagi tempat hujan tu. Cantik tu, belakang matahari tu. Matahari tu. Oh, tak dapat pergi kat tengok kat hujan sini.
Print balik.